Hari ni kita nak buat mini beef cheesy wonton. Yang ni menu minum petang yang paling senang. Korang kena at least sekali try. Cecah dengan sos Thousand Island pun dah sangat sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita akan masakkan daging kisar ni dengan bawang putih, garam dan juga perasa. Inti dia adalah daging kisar goreng. Kalau masukkan dalam setengah paket daging kisar, campurkan dalam 3 ke 4 ulas bawang putih cincang, sedikit Italian herbs, sedikit serbuk lada putih, sedikit garam dan juga sedikit perasa. Goreng daging ni sampai dia agak masak. Nak pedas sikit, kita boleh masukkan sedikit chili flakes. Lepas tu boleh ketepikan sekejap. Lepas tu kita perlukan kulit wonton. Yang ni boleh dapat kat pasar raya. Yang biasa orang buat dumpling tu pun boleh pakai. Kita letakkan daging dekat tengah-tengah. Kemudian nak bagi sedap lagi, kita boleh letakkan cheese mozzarella. Lepas tu ambil air sikit, letak kat bahagian sisi kulit wonton. Lepas tu korang boleh rapatkan kulit wonton macam ni. Kalau korang kreatif, bolehlah buat bentuk macam-macam. Saya buat bentuk segitiga je. Jadilah macam ala-ala samosa sikit. Untuk menggoreng, kulit wonton ni cepat hangus tau. Orang panaskan minyak, lepas tu slowkan api dan masukkan kulit wonton. Kena jaga dia. Kalau tinggal sekejap je confirm dia hangus. Lepas tu siaplah kita punya mini beef cheesy wonton. Resipi yang senang kan? Saya try makan dengan Thousand Island. Rasa masam-masam campur dengan inti daging tu, sila sedap. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.